Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ada item baru. Apakah alat muzik tersebut? Tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, jangan lupa untuk follow, like, share and comment. Okay. Item baru daripada Betsy. Okay, jom kita unboxing sama-sama. Betsy piano model B151. Menariknya, yang ni mudah dan ia buka macam ni saja. Wow. Okey, kalau nak lipat balik, kita tekan macam ni. Pap, boleh lipat. Fungsi ni sangat berguna dan sangatlah praktikal untuk kita bawa keyboard ke mana saja. Ada bersama lyric stand ataupun chord stand. Bersama manual user guide, ini stiker untuk kita tampal. Sediakan bersama mikrofon USB dan Type-C. Saya on. Sangat lembut dan sensitif, lebih sensitif yang ni. Jadi sesuai untuk kanak-kanak yang berusia 3 tahun ke atas. Kali ni saya tampal sebuah key untuk memudahkan anak-anak nak main sambil tengok, oh ni chord apa. Ini akan membantu pembelajaran teori muzik juga. Di pantai yang indah, ku duduk seorang diri, suasana sepi. Okey, ni saya tunjuk satu-satu . Okey, yang ni start. Okey, yang ni jenis rhythm. Nampak? Dua. Lepas tu, kita tekan chord. Tekan chord sini, A. Kita jangan pecah. Kalau pecah muka. Bunyi drum. Tekan drum jom. On. Sustain. Maknanya kita boleh main lagu, ada bunyi lanjut. Tekan sini, dia bunyi gema. Sekarang tekan beg kuning. Sekarang harga tengah mur.